RM8 juta daripada FASHIONVALET masuk akaun 30 Maple. Saksi kes VIVY Yusof. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Mahkamah Session di sini hari ini diberitahu mengenai dua transaksi. Kemasukan wang berjumlah keseluruhan RM8 juta daripada akaun Fashion Valet. Sendirian berhad ke dalam akaun bank milik syarikat 30 Maple sendirian berhad pada 2018. Pengurus khidmat pelanggan CIMB Bank Cawangan Taman Tun dari Ismail, TTDI. Azizan Hassan, 45, mengesahkan semakan penyata. Akaun CIMB Bank milik 30 Maple mendapati kemasukan wang masing-masing berjumlah RM5 juta dan RM3 juta daripada akaun public bank milik Fashion Valet dibuat secara dalam. Talian pada 21 Ogos 2018, saksi pendakwaan pertama itu berkata, transaksi pertama berjumlah RM5 juta. Direkodkan dengan deskripsi sebagai wang pendahuluan daripada Fashion Valet kepada 30 Maple. Dengan baki akaun sebelum kemasukan itu berjumlah RM2,678,853.48. Pada hari sama, 21 Ogos, telah berlaku satu lagi transaksi kemasukan wang sebanyak RM3 juta dengan deskripsi yang sama. Saya juga sahkan baki sebelum kemasukan wang berjumlah RM3 juta adalah RM778,853.48, katanya. Beliau berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksi pada hari pertama perbicaraan pengasas Fashion Valet, Datin YV Yusof dan suaminya Datuk Fadzarudin Shah Anwar, yang didakwa melakukan pecah amanah terhadap dana pelaburan Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, dan Permodalan Nasional Berhad, PNB. Berjumlah RM8 juta.